Okey, betul Tommy. Dan sebenarnya dalam segmen kita yang seterusnya ni, dalam segmen jawab dulu ni, macam yang kita kata tadi, sepanjang 1 jam ini pengisiannya tentang seni warisan pentas alam bana. Dan untuk minggu ini kita bersama dengan yang berbahagia Encik Jasmine Rashid, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah, bersama dengan Puan Baharun Nurdalila Baharudin yang merupakan penerbit siaran langsung untuk pentas alam bana ini. Selamat datang ke studio kami ini. Kita yang pada yang berbahagia Encik Jasmine. Ya, ialah kalau kita mesra dengan Kak Dila, kita biasa panggil Kak Dila. Ya, Kak Dila okey, sihat? Okay, sihat. Alhamdulillah. Ni kita ada Kak Dila, kita ada Tommy. Jadi kita orang kata regangkan dahulu apa yang tengah stres sekarang ni. Betul. Alhamdulillah Galik dengan penerbitnya ada di sini ni. Jadi mungkin ada soalan kan? Ya, mungkin nampak betul ketegangan di sana kan? Ya. Okey, Puan Dila ataupun Kak Dila lebih mesra dipanggil sebagai penerbit. Kita tahu seni warisan pentas alam bana. Ini sungguh menunjukkan bahawa Sabah itu ada di sana. Bagi Kak Dila, bagaimanakah tajuk ini menjadi pilihan utama untuk kita punya pentas alam bana yang bakal diadakan nanti pada 26 hari bulan April 2025 ini? Okey. Alam bana. Alam bana bermaksud yang bagus, betul, yang baik. Okey, jadi memandangkan etnik Bajau Sama adalah di antara yang ramai yang ada di Sabah. Jadi pentas alam bana dipilih sebagai tajuk. Okey. Menarik. Namanya saja pentas alam bana itu saja sudah orang kata cukup eksotik kan. Kita nampak budaya Sabah di situ sendiri. Tapi menariknya juga sebab untuk tahun ini penglibatan JKKN secara langsung, terutamanya sebagai rakan strategik dalam penganjuran pentas alam bana ini, sebagai pengarah JKKN sendiri, bagaimana agaknya kalau boleh dikongsikan apakah visi dan juga aspirasi utama JKKN sebagai rakan strategik dalam penganjuran pentas alam bana ni, Tuan? Ya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput kami ke studio untuk program hari ini. Sebenarnya pihak JKKN sangat berbesar hati atas pelawaan daripada RTM Sabah untuk menjadi rakan strategik untuk program pentas alam bana ini. Jadi sebagai agensi yang menerajui bidang seni dan budaya di negeri Sabah khususnya, kami memang berbesar hati dengan kita sama-sama mengangkat tradisi ataupun seni budaya tempatan di Sabah, khususnya etnik Sabah, dengan mengetengahkan gabungan dari segi pembentasan teater, muzik dan juga tari dalam sebuah pentas yang sungguh gah, iaitu pentas alam bana yang akan mengangkat sendiri budaya rakyat Malaysia khususnya amnya dan Sabah khususnya melalui penceritaan. Dan ini sangat unik saya rasakan. Dan juga antara visi dan misi JKKN ini, kita ingin mengangkat lagi penglibatan pelbagai pihak, sama ada di agensi kerajaan, swasta, pihak NGO. Sama-sama kita mengukuhkan lagi hubungan kita dalam memperkayakan seni budaya di negeri Sabah melalui kerjasama seperti ini. Ini kita sangat alu-alukan dari segi penglibatan dan juga kerjasama strategik. Kita menarik dengan cerita tentang visi dan misi JKKN kan. Betul. Bagi Kak Dila sebagai penerbit, di mata Kak Dila, bagaimana RTM ini memainkan peranan? Kita tahu sebelum ini terlibat dengan Juara Limbai. Ya, itu saya. Dan dengan Juara Limbai. Juara Limbai. Betul. Tahun ini keluar dengan konsep yang baru dengan seni Tommy. warisan. Bersama dengan saya, seni warisan pentas alam bana. Bagaimanakah peranan RTM ini dengan misi memartabatkan seni warisan negeri kita ini yang bukan hanya untuk negeri Sabah saja, namun dapat membawa ke seluruh negeri yang ada di Malaysia ini. Okey, untuk menjadikan program seni warisan pentas alam bana ini supaya ia lebih tampak segar, beberapa elemen penting seperti pemilihan artis, pemilihan tarian tradisional dan dan elemen-elemen tradisi yang perlu detail supaya ia sesuai dengan konsep pentas alam bana. Okey, sebenarnya sebagai seorang penerbit, ini adalah cabaran bagi saya sebab saya bukan anak jati Sabah, saya berasal dari Terengganu, tapi saya
saya berusaha lah saya mempelajari, mengenali seni dan budaya yang ada di Sabah ni. Itu saya nampak macam sudah jadi satu testimoni lah sebenarnya. Sabah ni memang kaya dengan budaya, terutamanya apabila dimasukkan pula dalam pentas Alabana ni. Kalau kita boleh berkongsi dengan Tuan Josmi, kalau kita boleh berkongsi sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk memperkasakan lagi warisan budaya negeri Sabah ini terutamanya, bagaimana JKN ini boleh membantu terutamanya dalam penganjuran acara seperti ini dalam orang kata memperkasakan lagi aspek sokongan fasiliti dan juga pembangunan bakat di kalangan anak tempatan. Ya, memang sudah menjadi peranan JKKN untuk kita memberi sokongan peranan dari segi pelbagai aspek. Contohnya kalau dari segi penganjuran pentas Alabana ini, kita memberi kerjasama dan bantuan sepenuhnya dari segi penyediaan prasarana seperti auditorium, penggunaan auditorium sebagai lokasi program ini nanti, dengan juga kemudahan-kemudahan bantuan dari segi kepakaran teknikal dan juga dari segi kepakaran khidmat nasihat dari segi penggunaan kostum dan busana dalam persembahan tersebut. Kita mempunyai pakar rujuk mengenai dalam hal tersebut. Jadi apabila wujudnya kerjasama ini, kita harap hubungan ini kita dapat sama-sama merancangkan lagi program yang kita anjurkan, dan juga bukan sahaja setakat program anjuran ini, pelbagai lagi program yang lain. Betul. Memang JKKN menjadi salah satu pusat kecemerlangan seni, khususnya di negeri Sabah. Ya. Dan kali ini diangkat pula dalam pentas Alabana dengan warna-warninya. Nanti bakal kita saksikan, Tommy. Betul. Tadi di dalam segmen Sabah Sana Sini, saya melihat persiapan yang dilakukan oleh RTM itu sendiri. Nampak pergerakan kumpulan itu ke sana, ke sini, angkat ini, angkat Tommy itu. sekali lah bergerak. Ya. Jadi bagaimanakah strategi bagi Kak Dila sendiri mengatur itu semua bagi menjayakan program ataupun seni warisan pentas Alabana ini? Okey, untuk itu persediaan perlulah dibuat awal. Okey, mengenal pasti apa set yang perlu, yang sesuai, dan lagu yang sesuai untuk setiap scene. Okey, pentas Alabana ni ia sebenarnya ada jalan ceritanya tersendiri, iaitu Tanak Wagu mencari Ratu Serimpak. Jadi perjalanan untuk mencari Ratu Serimpak tu, dia akan pergi ke beberapa daerah, dan bila sampai di sesebuah daerah itu akan dipaparkan elemen-elemen budaya tradisi yang ada di daerah tersebut. Jadi program pentas Alabana ni ia memang memaparkan ke pelbagai etnik yang ada di Sabah ini. Wah, kita boleh nampak juga tadi kan macam ada kemunculan artis-artis tu kan. Tapi konsepnya ialah teater. Okey, konsep dia teater musikal. So di antara barisan artis yang akan menyerikan pentas Alabana ni, pentas Alabana ini. Pentas Alabana ini. Tak apa, kita respect orang Terengganu cuba cakap Sabah ni. Okey, adalah Bella Astila, Masya Milan, Ilian Gutabi, nama-nama besar. Gambus, dan penampilan khas ada Ratu Lepa, Emara Azwa Emaraldi, dan Unduk Ngadau, Rina Nozita. Wow, nama-nama yang cukup besar. Ratu-ratu ramai ni, Tommy. Tommy ni untunglah dia jadi hero kan. Baik, kalau kita boleh bercerita tentang ialah kalau kita boleh saksikan juga, ini satu konsep yang baru. Kalau kita sedar sebenarnya dari tahun lalu konsep teater musikal itu mula perlahan-lahan berkembang. Jadi kalau daripada kerjasama di antara JKKN dan juga RTM Sabah ini, mungkin boleh dikongsikan harapan Tuan tentang kolaborasi yang terjalin dalam kita orang kata memartabatkan lagi seni warisan budaya dalam pentas Alabana ni. Ya, bagi JKKN harapan kami agar program-program sebegini diteruskan dan dirancangkan lagi, khususnya kalau yang melibatkan dari segi ini, kalau pentas Alabana ini disiarkan secara langsung melalui saluran televisyen, dia dapat meluaskan lagi minat dan juga aspirasi masyarakat dalam bidang seni budaya, khususnya di negeri Sabah. Betul. Yang banyak mempunyai etnik di negeri ini. Dan juga kita boleh menjadikan NGO ataupun artis-artis yang terlibat sebagai duta. Betul. Duta budaya Sabah yang berkualiti, dan memberi gambaran yang positif kepada masyarakat, golongan muda dan sebagainya. Dan juga kita mengangkat seni warisan ini ke tahap yang lebih tinggi, daripada daerah, daripada bahagian negeri dan juga
ke peringkat antarabangsa. Dan kita harap kerjasama ini akan dapat dilaksanakan pada masa akan datang, dan kita telah banyak membuat kolaborasi dan juga rakan strategik bersama RTM, dan diharap ini dapat menjadi titik penerus kepada program membudayakan. Saya rasa kerjasama ini tidak akan terhenti setakat di sini, Tommy. Ini salah satu cara untuk kita dapat memartabatkan dan membawa naik bakat-bakat muda. Kalau kita tadi kita bercerita tentang harapan daripada Tuan Jasmine, sekarang mungkin kita boleh tanyakan pula harapan daripada penerbit yang kita mendengar ni. Tugas yang agak besar dan berat ni. Harapan, apakah harapan Kak Dila? Sebagai penerbit, sudah pasti saya mengharapkan saya dapat menghasilkan satu penerbitan yang berjaya dan sempurna. Tapi namun saya bersyukur saya mempunyai pasukan penerbitan yang kuat, yang saling bantu-membantu, dan juga ketua-ketua saya yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan, seperti Encik Aris Arapa, Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV, Puan Eva dan Ali, Encik Barula Baba, dan rakan-rakan penerbit yang lain. Jadi saya mengharapkan ia akan menjadi lebih satu penerbitan yang sempurnalah. Tambahan lagi yang istimewa sebagai Atu Zero dan Enzabira sebagai pengacara dan dalam rancangan, dan Tommy sebagai Galik. Tapi kita berterima kasih kepada yang berbahagia Tuan Jasmine Rashid, pengarah JKKN Sabah, dan juga yang berbahagia Puan Baharun Nur Dalila Baharudin, penerbit secara langsung untuk Seni Warisan Pentas Alam Bandar, kerana studio untuk berkongsi hari ini. Tinggal berapa hari saja lagi? 5 hari baki. Berbaki 5 hari saja lagi. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita doakan semoga persiapannya berjalan lancar. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Sabtu nanti.